Assalamualaikum dan salam sejahtera. Petikan ini daripada Facebook page Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Kenyataan rasmi PGIRM mengesahkan bahawa surat susulan rasmi telah dihantar dan diterima oleh Kementerian Keuangan MOF dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP pada 9 dan 10 Februari 2026. Lengkap dengan cop penerimaan rasmi seperti berikut. Untuk rekod, email rasmi terdahulu telah dihantar dan tempoh 30 hari telah diberikan bagi maklum balas. Tempoh tersebut telah tamat tanpa sebarang jawapan bertulis. Surat susulan ini adalah kesinambungan kepada tuntutan rasmi yang telah melalui proses sah. Sehubungan dengan itu, PGIRM menetapkan tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan surat susulan untuk satu pendirian rasmi dikemukakan. Isu ini bukan sekadar isu dasar, ia melibatkan simpanan rakyat, kepercayaan terhadap institusi dan prinsip accountability pentadbiran. Dalam sebuah sistem yang menjunjung ketelusan, setiap dokumen rasmi yang diterima sewajarnya dijawab secara rasmi. PGIRM tidak menekan mana-mana pihak, tidak boleh membiarkan isu ini tergantung tanpa kepastian. Jika tiada maklum balas dalam tempoh yang ditetapkan, PGIRM akan memaklumkan kepada umum bahawa surat rasmi telah diterima tetapi tidak dijawab dalam tempoh munasabah. Rakyat menilai melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Jawapan bertulis adalah tanda tanggungjawab yang nyata. Jelas Azmi Bugis. Jelas Azmi Bugis lagi, kenapa strategik berubah tetapi prinsip tidak? Saya terima banyak DM, ada yang mempersoalkan kenapa tuntutan pernah disebut 100%, kemudian dibincangkan cadangan 20 hingga 30% secara bersasar. Izinkan saya jelaskan dengan terbuka. Nombor 1, prinsip tidak pernah berubah. Hak pencarum terhadap wang sendiri adalah asas perjuangan. Itu tidak pernah ditarik balik. Nombor 2, strategik bergantung kepada realiti semasa. Dalam perjuangan dasar awam, ada beza antara tuntutan maksimum hak penuh dan cadangan taktikal apa yang boleh dilaksanakan dalam keadaan semasa. Katanya lagi, jika kita hanya ulang angka tanpa mengambil kira kengkangan dasar dan politik semasa, hasilnya mungkin kosong. Nombor 3, perjuangan bukan soal ego angka. Lebih baik dapat sebahagian yang memberi manfaat segera kepada golongan terdesak daripada bekal dengan angka besar tetapi tiada perubahan berlaku. Nombor 4, lunak bukan lemah, berunding bukan tunduk. Menilai semula pendekatan bukan bermaksud menyerah dalam kepimpinan. Yang penting ialah hasil untuk rakyat, bukan populariti di ruang komen. Kami memahami kekecewaan pencarum. Kami juga memikul tekanan yang tidak semua orang nampak. Jelas Azmi Bugis. Katanya lagi, tetapi satu perkara pasti, matlamat kami tetap sama, mempertahankan hak pencarum dengan cara yang berkesan dan bertanggungjawab. Perjuangan ini bukan sehari dua, ia memerlukan kesabaran, kesatuan dan kebijaksanaan strategi. Kata Azmi Bugis, iaitu Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM. Semoga informasi ini memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.